Guys, inilah Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus dan ini antara feature-feature AI yang korang boleh utilize daripada tablet ni. Yang pertama ialah korang boleh guna dia punya Note Assist lah. So Note Assist ni contoh kalau korang guna S Pen ni untuk take note, korang tulis note, saya ingat korang boleh pergi kat atas sini, ada dia punya feature untuk realign. Nanti dia akan tegakkan lah. Dia akan tegakkan korang punya note. Dan juga dalam Note Assist ni pun ada satu lagi feature yang panggil Math Solver. Jadi kalau anda selalu nak buat formula math dan korang baru nak fikir, korang boleh minta Note AI ni selesaikan masalah matematik. Sebagai contoh, yang paling mudah lah, X is equal to square root of 2. Okay, susah pula saya kena buat sini ya. So contohnya X square campur 3X campur 10 equals to, nampak tu, dia terus automatic keluarkan dia punya jawapan. Ini bukan saya buat lah, ini memang Galaxy AI yang selesaikan this equation. Lebih mudah kan? Feature AI seterusnya ialah translate, di mana korang boleh translate, macam korang buka artikel lah. Contoh kita buka satu artikel ni, translate punya feature. Korang boleh pilih language mana korang nak. Sekarang ni saya letakkan English ke Malay lah. Korang boleh pilih sama ada korang nak pilih teks ataupun satu ayat saja. Ni saya pilih untuk whole text. Kita pointkan saja dekat satu line ni. Okay, dia akan terus keluar. Dia akan terus keluar ada punya translation. Ini list of language yang korang boleh pilih. Right. So contoh daripada Arab ke Melayu, daripada Spanish ke Melayu pun boleh, tak ada masalah. Dan sama seperti mana-mana Galaxy devices, ada circle to search feature. Korang just tekan home button lama-lama, adakah kalau macam ni korang boleh circle lah mana-mana. Contoh korang boleh circle kat sini, tidak akan keluarkan result dekat Google. And last but not least, dia punya photo assist feature. So korang boleh pilih lah gambar-gambar mana yang korang nak ni. Contohnya sambil selfie, korang boleh tekan dekat dia punya Galaxy icon tu, Galaxy AI icon tu, tekan. So dia akan keluar lah sama ada korang nak blur background ke, nak image eraser ke, ataupun remaster lah. So contoh kalau kita ambil image eraser, circle kat mana, nanti AI akan pilih, AI tu akan pilih, nanti korang boleh erase this image. Contoh lah saya dah ambil kat sini, right, nampak contoh saya dah tekan kat sini. So kita tekanlah betul erase, tekan erase punya button, dah hilang. Okay, dah hilang kat situ. So ini contoh saya dah save gambar ni, saya dah buang semua dan saya tambahkan blur effect lah. Jadi kalau korang nak dapatkan tablet ni, boleh pre-order sekarang.